5 tanda hati anda sedang minta tolong. Dan nombor 3 tu ramai tak sedar langsung. Kalau tak fix awal, boleh jadi punca masalah kesihatan lain satu badan. Yang pertama, selalu rasa letih walaupun dah cukup tidur. Hati bantu tapis toksin dan hasilkan tenaga. Bila hati overloaded, badan pun mula slow down. Rasa berat je, semangat pun lesap. 2. Perut kembung, sembelit atau susah hadam. Hati yang bermasalah akan ganggu pengeluaran hempedu. Bila hempedu tak cukup, lemak susah hadam, perut rasa penuh, sendawa dan tak lawas. 3. Kulit kusam, jerawat halus dan gatal-gatal, walaupun jaga skincare. Hati yang tak sempat tapis toksin akan keluar ikut kulit. Tu yang jadi jerawat kecil, ruam, eczema dan kulit cepat nampak kusam. Kalau ini berlaku, hati anda mungkin tengah struggle, diam-diam. 4. Bau badan dan nafas berbau walaupun dah mandi dan gosok gigi. Bila toksin terkumpul dalam darah, keluar ikut peluh dan nafas. Ini bukan masalah deodoran, ini mungkin tanda hati overload. 5. Susah nak turunkan berat badan walaupun dah jaga makan. Hati bantu proses lemak dan hormon. Bila hati tak sihat, metabolisme slow, hormon tak stabil, badan jadi stubborn dan susah nak kurus walaupun dah usaha. Apa patut buat kalau anda ada 2 atau lebih tanda ni? Kurangkan makanan tinggi gula, proses dan berminyak. Tidur cukup dan minum air secukupnya. Amalkan makanan detox semula jadi lemon, sayur hijau, kunyit. Amalkan FT setiap pagi sebelum sarapan. Bantu kesihatan hati, hormon dan detox lembut dari dalam. Kalau hati tak sihat, semua sistem dalam badan akan rasa kesannya. Jangan tunggu sampai badan betul-betul rebah. Komen saya pernah rasa kalau anda alami tanda-tanda ni dan jangan lupa follow untuk konten kesihatan dalaman wanita yang simple, real dan menyentuh.